Now I'm gonna pass it to Franco to fill you in with the details. Ya, itu Cici ni so welcome back to my channel. So hari ni kita akan bergerak dekat Menghala ke Utara lah. Yang pergi aku, wife aku, Anna, Cici, Dania. So 5 orang. Long weekend, orang panggil apa, cuti yang panjang hujung minggu ni. Jadi aku bawa family jalan-jalan dululah. Nak ke mana, you all kena stay tune dulu dekat video ni. Ciao. Check. Baru sampai dekat Sungai Perak ni. Okay, lupa nak bagi tahu. Sekarang ni aku on the way ke Kanga. Sebab esok pagi aku nak ke Langkawi. Last aku pergi Langkawi 2016 Sepatutnya aku gerak pagi esok pukul 3 ke 4 pagi. Memandangkan tak ada apa-apa yang aku, wife dengan anak-anak aku yang nak buat apa. Jadi pun kita gerak malam ni jugalah. Kita akan bermalam dekat Kanga dulu. So esoknya kita akan naik ferry ataupun naik boat lah. Aku tak bawa masuk kereta aku tinggal kereta dekat Kanga. Nanti abang aku akan hantar ke JT Kuala Perlis tu pukul 11.30 pagi. Memang agak jam jalan ni sebab apa, esok dah start cuti kan, cuti festival tu. Apa-apa you all, kejap lagi aku update lah dah sampai Kanga tu. Tapi aku ingat aku akan berhenti kejap dekat apa ni, dekat Juru kot, nak makan nasi kandar ke apa ke, tengoklah keadaan. Hai, Assalamualaikum, good morning. Sekarang kita baru habis breakfast. Cuti kita nak short getaway ke Langkawi. So, everybody, are you ready? Are you ready? Are you ready? Hang buat tak tahu? Padu kek Hang cakap nasi kambing. Nasi kambing. Nasi lemak bungkus macam ni. Roti canai. What are you showing leftovers? No English. Here, the camera here. No English. Hang cakap Mai la Langkawi. Cuba cakap. Cuba Cik. Mai la Langkawi. Ini sama tu edit quote. Okay, jumpa you all kat Langkawi. Masa kita naik ferry nanti kita akan update lagi. Tu dia. Hang tunggu set nak. Lain macam bunyi siam baby. Dia memang campur. Campur lah. Campur lah. Caca marbal orang panggil, tak apalah. Tu siapa? Cousin you ke? Semua kawan-kawan Den Boger. Dia kata, oh, saudara Den Boger. Dia lah kawan-kawan kami lah tu. So next kita nak ke mana ni? Kita ke JT dulu, Kuala Perlis. Kita naik ferry. Kalau kita nak ke Langkawi, dia ada 2 JT Kuala Kedah dengan Kuala Perlis. So sebab kita kampung kat Nona kat Perlis, lebih senang lah. Kita ke Kuala Perlis sekarang. Let's go. Kita dah sampai dekat Kuala Perlis. Ni sekarang kita tunggu aku punya abang datang ambil kereta lah. Bukan tak nak letak kereta kat sini, tapi itulah, tak berani. Mana ni? Ni JT pusing Roro. Okey, Roro sini. Pusing kat mana depan tu Kita pusing tengok yang berdekatan lah, nak masuk entrance dia tu. Oh, ni yang Roro bi. Tengok sini, masuk sini. Dah lama tak datang Kuala Perlis ni. Banyak bas cuti Oh, ni naik Roro, ramai masuk. Oh, macam kita kena queue macam ni ya? Yes. Tapi dia ada ni dia, waktu dia. So kita drop kat sini nantilah. Kita masuk kat ni tengah ni. Ni. Kita boleh masuk sini minum. Kita minum, kita parking sini tu. Okey, kita dah loading back nak ke Langkawi. Abang kita. Bawa balik kereta.
Nonchalant. Nonchalant. Okay. Kita tak boleh masuk lagi sebab yang boleh masuk pukul 10.30. Kita punya tiket pukul 11.30. So kita kena sidai dekat luar ni dulu. Tapi tak apa sebab kita dah ready, tak payah beratur untuk ambil tiket. Semua online. Okay. Apa dia? Kita dah lama tak honeymoon. Honeymoon apa tu? Ada 3 orang. Tiga ketul. Tiga ketul ikut tak apa lah. Kita kena bawa dia orang. Mesti supporter. Diorang ni supporter kita tau. Supporter setia. Lepas tu, I last pergi Langkawi 2016 you. Lama sangat tu. Maybe I rasa burung elang dekat Langkawi tu dah beranak pinak lah kot You tahu tak last benda I datang apa Langkawi? Dia? Masa I nak pujuk anak I nak kahwin dengan you. Kita last pergi Langkawi masa Dia kan saya satu. The last time we went Langkawi kan. Kita dekat satu hotel ni. Hotel ni ada balcony. Mama keluar balcony pukul 3 pagi. Mama pergi mana pukul 3 pagi ni? Alah, sekejap je. Lepas tu kan dia keluar kan. Intai, tengah FaceTime. Nak tidur dah ni. So ada aktiviti. Pukul 3 pagi kat balcony. Betul ke? Takkan you lupa. You kan call I setiap 10 minit. Enak gelap pula. Enak. Okey, walaupun trip dekat Langkawi kan, tapi itulah, itu pun jadi sabur. Sebab apa? Langkawi kan, walaupun dalam Malaysia you all tengoklah bag. Kita nak check barang, siapa yang paling banyak bawa barang tadi? I sekarang pakai backpack. Yang ni Dania, yang ni Dania ada satu, ada 2 bag, okey. Yang ni aku punya lah. Yang ni Kak Nona punya. Okay. Ini belakang trainer. Yang ni Kak Nona punya. Di bawah ni Kak Nona punya. Bawah ni Ena punya. Yang ni Cici punya. Okey. Yang ni Kak Nona punya. Yang ni Kak Nona punya. Untuk duduk 2 malam. Yes. Yang kat belakang ni pula. Ni dekat Cici punya ni. Yang ni Kak Nona punya. So sekarang ni pemenangnya adalah Kak Nona. Bayangkan kita pergi Langkawi je, dia dah bawa berapa beg? 1, 2, 3, 4 beg. Belum lagi kita nak fly jauh. Tapi dia angkat berapa? Dia tangkap apa? Dia tangkap 5. Dia tangkap apa? Dia bawa beg je. Dia bawa handbag. Kita yang bawa kan? Bawa diri sendiri. Dia bawa handbag je kan. Kita ni lah. Tapi tak apa. Kak Nona tak sihat. So kita tolong lah kan. Ena boleh tolong, Suci boleh tolong, Dania boleh tolong. Sebab setiap scene tu nanti I akan tukar baju. Yes. I pun ibarat syuting juga. Pun tak sabar nak pergi Langkawi. First sekali kalau you sampai Langkawi, apa you nak buat? Beli kain batik. Kain batik, okey. Kalau I beli pinggan mangkuk. okey. Tapi tengoklah. Tak, I nak tanya. I akan pergi pool dia dulu. Pool? Okey, Ena. Kalau Ena nak ni. Ena, kalau Ena first sekali datang Langkawi, Ena nak buat apa? Tidur. Cici, first sekali kalau dah sampai kat Langkawi nanti, Cici nak buat apa? Apa yang Cici nak buat dulu? Snorkeling, okey. Akak, bila sampai Langkawi nanti, first kali benda yang akan nak buat apa? Mandi, okey, ngam Daddy, betul Apa dia? Daddy kan dah practice swimming. Yes. Tak, Apa dia? memang I nak tujuan datang Langkawi ni I nak mandi laut. Mandi laut. Kan tengok stay tune Kak Nona naik banana boat. Tak, nak mandi laut tu nak healing, nak keluarkan yang bad energy. Oh, okey. Jom kita ke ferry. Dah masuk dah. Jom. Dah, jom. Gerak masuk. Kita pakai Langkawi, apa nama ni? Langkawi Ferry Service Sdn Bhd. Sebelum ni kalau nak ke Langkawi je naik flight ataupun kita bawa kereta lah, naik Roro. Tapi yang ni kita first time Harga dia kalau 5 orang aku beli RM35 untuk satu tiket. Yang ni. Sekarang ni semua kita beli dekat online je lah. Senang kan? Beli dekat apa nama apps tu aku tak ingat lah.
Jom kita masuk. Okey, kita nak ke atas 398. Ni dia ferry kita. Mama ni jatuh. Jom. Oh, ni kena tunggu mama ni naik. Tak boleh tegak. Very sejuk kan, best. Oh, kita tak boleh nak keluar. Kita punya tingkat atas harap tak ramai lah orang. Duduk sini. Dekat belakang tu ada cross lagi kot. So, tidak apalah, enjoy. Okay, Wi. Nasib sejuk kan? Okey lah, sejuk. Lepas tu nak masuk pun macam lebih mudah berbanding dulu sebab scan masuk dah ada seat number. Yeah. Dulu macam berebut-rebut Dulu lah, 10 tahun dulu. Alright, kita dah sampai dekat Langkawi. Lebih kurang dalam 1 jam 40 minit. Macam flight balik Sarawak je. Balik Kuching. Nampak tak lang tu. Sejuk gila ferry ni. Okey semua check. Jom kita pergi bawah. Dah sampai ke Jetty Langkawi. Berebut nak ambil beg ni. Memang macam taklah. Maybe next kalau nak ke Langkawi tu tak perlulah bawa beg macam ni. Bawa beg yang bahagian belakang lah. Senang. Kalau tak, dia orang kumpul satu tempat kan. Contoh kan, sebelum masuk tu dia kumpul satu tempat. Bila nak balik tu, bila nak keluar daripada ferry tu, berebut. Okay, kita jalan dulu. Okey dah. Tadi dalam ferry. Bukan main you. Actually excited. Tak kisah kita holiday mana-mana, janji kita pergi healing. Okay. Sebab I tak bawa barang apa-apa. Yelah kita kan, orang tak sihat, kita tolong lah. Tapi naik kan sayang, I rasa kita dah tak perlu kot pakai bawa beg macam ni. Backpack. Sebab you bayangkan tadi berebut macam mana? Kan, kecuali naik flight. Bawa je backpack besar sikit. Kata apa? Backpacker set. Senang, kita kan ada banyak tour lepas ni. Balik kita pergi lah. Tanda you dah sampai dekat Langkawi, first kali kena... Yes, kena tunjuk apa? Helang. Burung helang? Menandakan kita dah sampai Langkawi. Selagi tak tunjuk helang ni, maknanya macam tak ada bukti lah. Ui, mana burung ni? Ni dia pemandangan dia, burung helang. Wih, lama 2016, bayangkan 2016. Dekat 9 tahun. Kita dah sampai dekat Dash Hotel, Dash Resort. Not bad lah. Okay, kita turunkan barang dulu. Dan parking dekat mana kita tak tahu. So far bila aku datang balik dekat Langkawi ni aku ambil Dash tau Dash untuk 3 hari 2 malam. Aku untuk 2 bilik satu bilik king. Lepas tu satu bilik lagi ada 2 single, katil single lah. Dash Resort Langkawi. Agak sunyi Langkawi memang terkejut. Sebab apa tak tahu. Maybe ramai banyak ke belah Thailand kot Dash Hotel. So aku nak check in dulu. Mana pergi dia orang ni? Entahlah. Di lobby dia. So pool dia dekat situ. You, hi, duduk dulu. Duduk, nak check in kejap. So dekat sini kalau you all
adalah gas. You all kena pakai gelang hijau ni, ataupun kalau you orang luar. Okay, thank you dek. So ni kat sini bilik 216 Oh, sebelah-sebelah. Okey kan? So dekat setiap bilik ni kami letak 2 KitKat lah. Satu dah ada dalam bilik, satu kat sini. Okey. So breakfast start pukul 7 sampai 10.30. Bilik kat mana dek? Belah kiri. Belah kiri Ya, betul. Ni kiri. Sini belah kiri. Alright, okey. Lepas tu security code in case nak order room service ke bilik. Alright. So room service ni menu ni dah ada dalam bilik. Okey. Scan in masuk. Thank you. Jadi orang luar yang nak masuk sini dia akan guna gelang kuning. Oh, sign Okey, sekejap Okey. Thank you. Oh, sorry. Okey, kita nak masuk bilik dulu. Sementara tu kita nak tengok pool dia. Dah bayar belum? Bagi mama bayar dulu. Oh, thank you akak. Akak belanja aiskrim ke? Bilik sebelah-sebelah 217 226. Okey, kita nak tengok pool dulu sebelum kita nak mandi pool. Best ke tak? Best ke tak dekat Cenang? Dekat Cenang. Dekat Dash. Nampak macam best. Dia kata malam nanti ada DJ tau. Sampai pukul 12 malam. Ni pool dia. Tengok laut dulu. Nice view Sebab tadi hujan. Kalau tak hujan, memang ada sunset dekat sini. Okey, dia punya beach pun okey. Ada jet ski, ada bola tampar kan. Ada banana boat. Oh, okey juga kan petang ni. Kita nak main jet ski ke apa? Ni pool dia. Smart. Okay, jom. Let's go. Masing-masing. Apa dia? Bebek jatuh. Dia di-record. Tak apa. Ni dah pakai dah semua gelang ni? So kena bayar. So dia bukannya masuk. Nak bezakan you orang yang check in kat sini dengan So kena bayar juga mau Tak boleh bayar. 201 ke 219 ya. Kita dua. Sayang, dua apa? 216. Let's go. Jap, I tak tahu yang mana twin tu. Ni kot. Cuba check. 216 217. Kita buka dulu. Kat mama. Yeah, because the rooms are called the 216. the facilities. So I think it really. Did you see the Alright. Kita tengok. Is there anything bad happening? No. That's why got purple chair dekat depan tu. No wonder. So bad actor dia. Kenapa ni? Wrong card kot. 117 lah tu. You Cakap you nak 216 sana. Mana? Tu. 216. 217. 217 tak nampak. 217. look at the card. It's a Bismillah. 1, 2, 3. Okey.
pisahkan kita. Kita dah tak boleh dipisahkan. Cici kata kalau tak ada tidur tengah dengan Mama Daddy. Okay. Ada tidur tengah. Okay, kita rest kejap. Pukul apa sekarang? Okey, cepat. Sekarang ni pukul 3.30. So, pukul 5 kita ada dekat pool. Okay, pukul 5 kita ada dekat pool. Daddy kat sini, Mama kat sini, ambil kira. Pukul 5 kita ada dekat pool, okay? Okay. Rehat dulu. Mandi. Jangan tak mandi. Mbak sikit. Kita nak tengok apa yang berlaku dekat luar hotel ni. Sekarang pukul 5.30 petang. Apa? Ni satu. Okay, ada sunset petang ni. Ngam. Oh. Best. Oh, sunset ada petang ni. Cantik lah. Memang terbaik lah. Baik foreigner tu. Pergi. Kan tengok sunset. Kau bawa anak-anak memang best lah. Bawa anak main kat sini kan. Dia orang suka lah dengan binatang-binatang macam ni. Best lah. Apa lagi? Okay geng, memang dia punya pantai dia memang best. Memang bersih. Lepas tu you nampak tak sunset dekat belakang tu? Kan? Sebab kat kawasan ni hanya kita saja yang duduk dekat dash saja. Tu yang best tu. Kan? So tak crowded, very relaxing. Sangat best. Oh, dia tengah prepare untuk penat main dekat pasir ni. Aduh, nak macam jogi. Yang lagi kita nak cari dinner pula. Tak tahu nak makan apa. Kita tengoklah kafe-kafe yang ada kat depan hotel ni. Rasanya kita nak pergi makan ikan bakar kot. Terang je lah. Kita pusing dulu.